So dulu waktu Tara. So ikut kreativiti awak lah. Dia Hei, nak ayat ceritanya kau set awak hari tu Cik B buat jamu lah dekat geng-geng amanah ke. Kita orang akan bawa potluck masing-masing lah. Lepas tu Cik B bawa lah buah pula. Cik B tak okey lah nak bawa simple-simple je, biasa-biasa je ke. Mana boleh. Jadi Cik B hirih lawa timun ni dengan bentuk bergayanya. Janganlah set dia pakat tengok. Lah comelnya lawa timun. Ni tak ada orang lain lah ni. Ni mestilah Cik B lah ni. Idea pelik-pelik lagu ni. Jangan. Semestinya. Bukan kapal set awak hari tu kan. Masa Cik B buat majlis dekat rumah Mak Cik B kan. Adalah sepupu Cik B tu, dia kata kalau buah, kalau kuih ni dia kena hirih tau. Hirih dan bentuk ke dia secomel yang mungkin, barulah orang nak tengok tu, orang nak makan. Gitu. Jadi betul ngoti saya awak. Bila kita hirih dengan comel, kita hidang dengan comel, orang akan jadi liur nak makan. Menarik minat set dia untuk ambil pun dalam pinggir set dia. Jadi makan kita habis lah. Begitu. Gak mogoknya tak ada idea nak bawa gapo. Betul lah hari tu potlucknya Cik B pun buat lah timun ni. Timun ni Cik B hirih macam ni lah cara-caranya. Ialah Cik B tunjuk dah dalam video. Awak perhatilah boleh-boleh dengar Cik B bobek lama dah sebenarnya Cik B tak bobek set awak. Ketandusan idea. Dia duk makan hati. Tak lagu tu lah makanannya banyak hati juga lah yang jadi pilih. Sakit hati aku kan. Lepas tu kita sambung. Awak hirih macam ni, buih kat tepi dengan kat tepi. Dia jadi ada kat tengah je. Lepas tu kat awak hirih lah sama betal lah. Okay, hirih gitu. Lepas tu kat siap dah lah. Set awak. Lepas tu kat awak cucun-cucun tu seli-seli. Jadilah 3 segigi ni set awak. Barulah senang orang makan tu. Dia duduk kekeh belakang. Gitulah deh. Selamat mencuba lah.